Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Hari ini menu saya adalah sop telur dengan mi tiaw. Ada tahu, ada timun, ada selada. Ini dia. Lada kita yang tak asing lagi. Saya cakap lada pedas. Ini ada pula jamu madu. Okey, baiklah, usah berlengah lagi. Mari kita mulai makan. Ini dia, ada jambu madu kita ni mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Memang sesuai dia cakap jambu madu memang ya. Alhamdulillah. Tak lengah saya nak makan lagi ni. Ini dia. Ini ada telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Di dalam telur ayam kampung ni ada seekor ayam kampung. Mulai itu kita ada telur puyuh. Ada di dalam telur puyuh ni ada seekor puyuh. Baiklah. Mari kita mula makan. Tak ada ni. Cuba dong. Bismillah. Sedap. Mi tiaw. Pakai tangannya lah. Mi tiaw dia ni Alhamdulillah. Masih hangat ni Bau keluar dia kuat li. Sedap. Memang sedap. Sedap. Ini telur ayam kampung. Kita belah tu telur ayam kampung. Ini dia. Biar pedas. Sedap. Nyam. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi. Memang sedap. Okeylah saudaraku yang berbahagia. Ini dia. Kita tambah lagi. Baiklah. Aduh. Memang sedap sup ni makan panas-panas. Memang luar biasa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.